Assalamualaikum, selamat pagi semua. Berjumpa lagi kita hari ini. Lama tak jumpa lah. Hari ini kita di Tasik Bris, Telaga Batu. Ingin mencari strike haruan. Ni lah buat kita. Ayat seru lah. Tapi taklah nampak jalan tengah tu lagi. So hari ini tempat pertama kita try cuba tengok main ikut tepi-tepi ni, sebelah ni ke sana, tengok keadaan macam mana. Kejap lagi kalau tidak ada sambaran kita tukar report. So sekarang dah pukul 9 lebih ni, kita keluar lewat sikit jadi. So jom kita try cuba tengok. Kejap lagi kita tengok macam mana, ada hasil ke tidak ada hasil. Jom. Ikan kita nak ambil macam mana ni? Ini tebal aku tak lekat tu. Cantik lah. Ambil tu. Alamak, lucu. Aduh, tak ada, dia mesti tak lekat punya. Aduh, mesti tak lekatnya. Sayang. Bunyi. Tak rezeki. Ya, sahabat. Jumpa lagi. Tadi sesi pertama pagi. Ni sesi kedua pula. Baju pun lagi ni. Sesi kedua pula petang. Kita pagi tadi kita ke satu tempat. Awal tu tiada ada sambaran. Memang tempat tu memang tak karan lah. Kita ubah tempat kedua. Ada juga sambaran 2 kali. Satu sambak tak kena, yang satu lagi sambak kena. Sempat juga kita sentak tapi tiada rezeki, tak mencakok. Mungkin lumut tebal kot. So ni sesi petang, kita try cuba lagi lah tempat yang kedua. Harap ada hasil lah petang ni. Harap ada hasil lah, harap tak kumpau. So jom, harap kita balik lah ikan gorgon kau kan, ikan haruan purba. Ada, jom kita cuba. Bismillah. Ush. Boleh. Ni boleh. Besar kot. Ush. Aduh. Lekat. Wih, besar. Tengok ekor. Wih. Besar. Kilo lebih. Ui. Alhamdulillah. Kata dah mesti ada kok. Wih, ikan apa? Ui. Ish, jangan dah lucu. Tomat lah. Wai. Hei, kat kuat ni. Nak saya ikut menoi. Kecil je pun. Macam kilo lebih. Ui, jangan.
Lekat solid. Oh. Aduh. Segi. Gerik tau awak main tu. Allah Akbar. Bicara. Alhamdulillah. Ya teman-teman. Rasa sekilo lebih tu. Mantap lah. Besar. Yes. Depan tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak besar. Sayang. Macam mana? Uish, nak ambil tak boleh. Galak. Nyemuk lebih kah? Lubang tak langsung. Aduh, tak lekat. Awal sangat ni. Dia tak ada makan kenoi. Aku ke kantor mantap. Kat lumut lah. Kat lumut lah. Kampung ni. Aduh, lucu. Aduh. Sayang. Tak mencakok elok. Tu, belai ke tak? Aduh, tak lekat elok. Tak payah. 2 ekor kan, besar-besar tu. Grek pula. Allahu Akbar. Dapat tak? Aduh. Tadi terlepas tadi 2 ekor dah ni. Dapat ni. Aduh. Alhamdulillah. Ni sekilo buat ni. Kalau rezeki ada. Kalau tak ada rezeki tu buat macam mana tak dapat. Lekat sikit lah. Tu. Ni sampai sekilo so ni. 900 gram dah aku ni. Mantap ikan yang kedua. Kalau ikut penuh kampik ni. Rezeki kita cakap ni saja. Tak kita try lagi. Mantap. Hoi. Semua saya elok semua lucu. Oh tu. Hoi. Ni dah lucu. Nasib baik. Dah ye. Alhamdulillah ikan yang ketiga. Jangan lucu. Lebih kurang saat tadi juga. 1/2 kilo kot. Lekat elok. Tu dia. Mantap lah. Alhamdulillah rezeki lah ni. Ya, makan pun makan. Bismillahirrahmanirrahim.
sih. Alamak. Kecil dah. Aduh. Kita nak gorokon. Tak pentok pun. Agak tak lucu. Oh, kat. Ush. Oh, kuih kecil. Lucu. Dah. Kuih kecil. Tak patah kayu. Ini dah 2-3 gram ya bawah. Tu. Hush, ikan yang keempat. Alhamdulillah rezeki. Berakhirlah sudah hari ini kita memancing di tasik beris. Berakhirlah sudah, sekarang pun dah pukul 7 lebih sekian. So kita nak gerak balik lah. Hari ini kita mengai pagi dan sebelah petang. Pagi tadi pada awalnya kita pergi ke tempat yang sebelah sana, belah ladang anggur. Tiada samaran langsung. Kita masuk ke tempat yang kedua kita sini. Ada samaran 2 kali, sekali terlucut, gorokon juga rasa. Dan kita berhenti berehat kejap. Jumaat pukul 2.30 itu kan 3 ketika kita masuk balik ke tempat ni dan kita cuba mancing lagi. Dan akhirnya rezeki kita sampai juga. Kita dapat 4 ekor hari ni, 1 kilo lebih seekor, yang lain tu bawah 1 kilo lah. So hari ini berjaya jugalah mendapat ikan, tapi sayangnya 2 kali ikan saya tak gorgon purba. Nikmat tu. Aduh, tapi tak apa, cara rezeki kita cuba lain kali. So jom kita tengok deal hari ini. Tu nampak tak tau, gelap. 4 ekor kesemuanya. Apapun, alhamdulillah diberi rezeki hari ini. So jom kita jumpa lagi. Tak tahu lah bila. Mungkin minggu depan, mungkin sebelum puasa. Jom. 2 ekor tadi. Aduh. Tiada rezeki. Okey, jumpa lagi sahabat-sahabat. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Ikan haruan tadi. Tu. Lagi atuk.